Layak ke dia ni nak berniaga dekat Iskandar Puteri? Dengan desain kedai yang simple macam ni, mesti tak boleh nak jual mahal kan? Tapi korang tengok ni, apa yang diorang ada. Lokasi dia kalau korang dari arah Gelang Patah menuju ke Bukit Indah, korang ambil exit Nusa Idaman. Traffic light ni korang belok kanan, lepas tu masuk sembang kanan yang macam ni, and then terus belok kiri. Dia 10 minit je dari checkpoint Tuas. Diorang ni simple, bukan sembarang simple. Korang tengoklah menu dan persembahan diorang. Soal rasa pula, diorang ni tak kedekut dan tak ada skip proses. Dah selevel dengan restoran-restoran besar dah. Dan dalam banyak-banyak menu yang kita orang cuba ni, yang kita orang paling suka set nasi putih makan sekali dengan lemak cili api, dengan kuah dia yang pekat, ada rasa pedas-pedas sikit. Ayam dia pula guna ayam grill, kena pula dengan nasi panas, memang jadi boh. Dan kalau korang peminat pasta, korang kena cuba apa yang ada dekat sini. Korang cari je The Chop and Grill Nusa Idaman Iskandar Puteri. Kedai dia memang simple tau. Nak makan dekat dalam boleh, dekat luar pun boleh.